Masukkan dulu gambar korang tadi. Okey, pastikan setting bawah ni korang dah ubah daripada image kan. Kita tak nak buat image, kita nak buat video guys. Kalau nano banana ni maksudnya korang tengah buat image. Tapi tekan balik, tekan video. Ni setting dia. Video ingredient 916, OmniFlash 8 second kali 1. Tu je guys. Tu je. Alright. Lepas tu korang pergi kat gambar yang scene pertama. Macam mana nak tahu scene pertama ke scene kedua ke scene 3? Saya tunjukkan Ni gambar scene pertama guys. Ikut turutan. Tadi kita dah paste prompt saya kan. Ikut turutan. Ni scene pertama, ni scene kedua dan ni scene ketiga. Sama juga dengan karangan ni. Karangan mana yang generate dulu? Yang ni scene pertama, ni scene kedua dan yang ni scene ketiga. Kita pergi scene yang pertama dulu. Yang ni guys, gambar scene pertama. Add to prompt. Masukkan salah masukkan pula. Masukkan karangan yang pertama. Yang ni scene kedua Saya masukkan karangan yang kedua. Yang ni scene ketiga. Saya masukkan karangan yang ketiga. Kalau yang harga 24 ada limit penggunaan ke? Susah nak dapat limit. Saya tak pernah dapat lagi limit. Sebab dia dah banyak dah bang. 24 tu dah banyak dah. Ada kelas ulangan ke? Saya hari-hari live. Kakak. Saya akan buat live hari-hari. And saya punya live tak banyak cakap, tapi saya tunjukkan korang result dia saja. Result dia saja. InsyaAllah kita sama-sama buat guys. Kita sama-sama buat setiap hari siapa yang tanya tadi macam mana nak buat muka sendiri kan? Korang boleh tekan atas ni. Ni, create avatar ni guys. Create avatar ni untuk buat muka korang sendiri. Cumanya saya tak ajar dalam basic class macam ni. Basic class ni saya tak ajar. Sebab korang kena learn basic dulu. Apa yang saya ajar ni, korang learn dulu. Selepas itu baru korang boleh buat. Alamak, lag lah. Lag guys. Cikgu tak baca komen saya ke? Ya Allah bang, yang mana bang? Sorry bang. Dia lag lah. Handphone saya lag guys. Korang tengok, dia macam bergerak tak nak bergerak guys, lepas tu saya terus masukkan Saya terus masukkan nanti TikTok guys. Ke korang nak saya play dulu? Kalau korang nak saya play, korang belanja saya 15k like. Saya terus play guys. Saya janji 15k like. Tap screen guys, tap screen. Siapa yang nak join saya kan, nak join saya untuk buat next video, korang boleh dapatkan ebook saya guys. Tapi kalau korang tak nak pakai ebook saya pun tak apa. Yang ni ebook saya guys, sesimple.net ni. Siapa yang nak try pakai sesimple.net ni, korang tekan je link dekat bio saya tu. Dapatkan ebook saya tu, and korang boleh tengok live ni, and then korang terus ikut je dalam live ni. Tak perlukan coaching tak perlu guys. Senang gila. Nanti ajar kakak, yang tu nanti kakak boleh explore sendiri kakak. Sebab saya ajar basic saja. Basic saja kakak. Macam saya punya team pun ramai yang dah boleh buat muka sendiri, cover sendiri, semua dah boleh buat sendiri kakak. Yang penting korang core basic ni korang kena kuat. Basic ni korang kena kuat. Jom kita play terus. Penat nak sapu halaman besar macam ni? Aku pakai blower ni je. Lagi cepat, tak payah menyapu lama-lama. Penat nak sapu halaman besar macam ni? Aku pakai blower ni je. Lagi cepat, tak payah menyapu. Scene 1. Yang ni scene 2 guys. Yang ni 25.4cc, enjin 2 lejang. Hidupkan je, lepas tu terus tiup daun sampai berkumpul. Yang ni 25.4cc, enjin. Third scene. Halaman selalu penuh daun. Memang senang ada blower ni. Nak cuba? Klik beg kuning sekarang.
Kalau mak lag lah lag. Okey, lepas tu kita terus post saja kan. Kalau lag macam gini bahaya ni guys. Okey, kalau lag macam gini bahaya. Maksudnya dia nak saya rehat dulu guys. Saya akan tunjukkan ke korang setiap hari guys. InsyaAllah saya akan live setiap hari setengah jam. Okey, InsyaAllah setengah jam saya akan tunjuk kat korang cara buat video yang paling senang. Sebab apa setengah jam? Sebab senang gila buat video ni. Korang sendiri pun boleh faham kalau korang stay dalam live saya selama setengah jam tu. Okey, masukkan je video tadi. Sebab apa tahu saya buat live ni guys? Sebab saya nak tunjuk kat korang cara buat video yang paling senang. Sebab dulu saya terkial-kial cari macam mana nak buat video AI ni yang paling senang. Saya beli macam-macam juga, beli template macam-macam juga, tapi tak menjadi guys. And last saya belajar daripada semua sifu. Okay, saya belajar, saya compile kan. Ni juga yang paling senang guys. Okay, ni juga yang paling senang. Waalaikumsalam kakak. Dah nak siap. Betul, saya pernah tengok live lain ajar susah dengan je senang. Mantap kakak Maira. Terima kasih kakak. Tapi live saya sendu sikit guys. Saya banyak diam sebab apa? Sebab senang. Sebab tak perlu nak cerita banyak-banyak. Sebab saya punya ni paling simple saya rasa. Okay, so tak berletih panjang, tapi kita terus siapkan guys. Okay, saya pun tak tahu nak berbual apa. Sebab saya bukan jenis orang yang berbual guys. Okay, apa? Bang, okay, kalau siapa yang join kelas saya, siapa yang join saya punya team, okay, nanti dia akan ada video. Saya akan ada buat recording video tau. Nanti korang tiru je. Sama macam live ni juga, tapi lebih detail sikit lah, and lagi slow sikit lah. Jadi korang tak perlu nak tergopoh-gapah. Okay, saya terus. So tinggal dia tunggu buat duit je. Okay, tinggal tunggu dia termakan je. Alright, dalam live ni saya dah siapkan 1, 2. Saya dah siapkan mesin rumput dengan blower. Okay, jom guys. Saya kena gerak dulu guys. Saya kena gerak dulu guys sebab saya sakit tekak Okay, saya sakit tekak. Korang follow saya ramai-ramai, InsyaAllah soon. Sebelum tengah hari ke ataupun selepas tengah hari, saya akan live lagi setengah jam guys. Saya janji dengan korang, saya akan buat video yang paling simple. Okay, cara dia paling simple guys dalam dunia ni. Buat masa sekarang ni lah guys, ni yang paling simple saya pernah rasa. Okay, okay, siapa yang nak join team saya guys, yang team pecah-pecah telur tu kan, setiap hari ada pecah-pecah telur tu,